ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Dialah Allah yang ayat yang kedua tu, inna fatahna laka fatham mubin liyaghfir laka Allah. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosa kamu. Syarat untuk Allah Taala bagi al-fath dan juga as-sakinah, pembukaan dan juga ketenteraman dalam jiwa ni, syarat dia apa? Syarat dia liyaghfir laka Allah. Allah Taala ampun dosa. Satu orang Allah Taala tak akan bagi ketenteraman jiwa kepada dia ketika mana dia bercakap tentang kebenaran tetapi dia tak berpegang dengan kebenaran. Ataupun ketika dia bercakap tentang kebenaran tetapi dia tidak beramal dengan kebenaran. Allah Ta'ala tak bagi sakinah kepada dia. Mungkin dia punya ilmu, tetapi as-sakinah, ketenteraman, insyirahus sadr, lapang dada, Allah Ta'ala tak bagi kat dia. Itu sakinah. As-sakinah ni nak bagi kat siapa? Kepada orang yang diampunkan dosa dia. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama, dosa-dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang, wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan Allah Taala menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu, wa yahdiyaka siratan mustaqima. Mudah-mudahan Allah Taala tunjukkan kepada kamu jalan yang benar. Tuan-tuan, hak ni tuan-tuan, kita kena faham bahawasanya yang memberatkan belakang kita, kita tak berasalah 100 kilo, 200 kilo, tetapi yang membebankan kehidupan kita sebenarnya adalah dosa. Untuk melepaskan benda tersebut dan untuk mendapat insyirahus sadr, kita kena mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Tuan-tuan tengok Nabi SAW ajar kepada kita, bagi menyempurnakan tuntutan ketakwaan kita kepada Allah, buatlah sebarang aktiviti hidup. Yang aktiviti hidup itu menjurus dan membawa kita kepada mendapat pahala dan menolak dosa. Semua benda tuan-tuan, aktiviti hidup. Yang namanya makan, Nabi tunjuk kepada kita jalan-jalan makan yang boleh mendatangkan pahala. Ini jalannya. Ada makan yang boleh membawa kepada dosa. Saya teringat apa yang disebut oleh para ulama. Para ulama menyebut kepada kita, malaka, apa yang ada kepada kita, harta kita yang ada pada kita itu akan menuju arah kita, imma ilal jannah wa imma ilal nar, sama ada ke syurga ataupun sama ada ke neraka. Sama apa yang kita punyai ini tuan-tuan, kereta yang kita punyai, kereta tu boleh bawa kita ke syurga, kereta itu akan boleh bawa kita ke neraka. Dengan makna semua aktiviti hidup kita ini ke arah menyempurnakan tuntutan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak itu kita nak kena bawa. Dan sudah tentu bila mendapat takwa, kita kena buang segala dosa, dan di atas dosa itu kita kena tambah dengan pahala-pahala yang dianugerahkan oleh Allah. Dengan cara nak buat apa pun ikut jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, malam tadi, semalam, kita buat konsert. Malam Jumaat, orang telefon saya macam-macam lah pasal apa buat. Saya asalnya pasal boleh dapat tarikh semalam ya, buat konsert. Saya jadi pengarah. Mereka telefon saya, pasal apa buat malam Jumaat? Saya kata macam-macam jawapan lah. Salah satu jawapan saya beritahu, saya kata pasal hampa duk bergaduh sangat, nak baca Yasin bukan nak buat apa-apa, aku buat konsert pada muka hampa lah. Hampa pakat main tengok konsert. Jadi macam-macam versi saya jawab. Penting yang saya nak sebut kata tuan, saya bagi tahu dekat kawan-kawan, dalam poster, dalam surat jemputan, dalam kad jemputan hak kita sebarkan, kita kena sebut benda ni. Konsert ini dibuat bagi menyempurnakan ketakwaan, tuntutan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab manusia perlu hiburan. Kita perlu arahkan manusia bahawa saja hiburan yang dibenarkan, ini bentuknya. Hiburan yang disuruh, ini bentuknya. Kerana baginda Rasulullah SAW pernah mengangkat semangat para Nabi dan Rasul alaihi para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dengan baik syair yang mengasyidkan, dengan qasidah yang mengasyidkan, yang disuruh oleh baginda Rasul untuk disebut oleh Hasan As-Sad, Hasan bin Thabit dan sebagainya. Tuan-tuan, semua saya nak simpul di situ dengan menyebut, semua tuntutan hidup kita ni adalah untuk menyempurnakan tuntutan ketakwaan kita kepada Allah dengan memperbanyakkan pahala dengan aktiviti hidup kita dan buang dosa. Allah Ta'ala kata, hati kita akan terterap, insyirahus sadr, hati kita akan dibuka lapang apabila kita dapat membuang dosa. Dengan cara sudah tentu kita memohon keampunan daripada Allah, dan juga kita meminimalkan perlakuan dosa tersebut. Allazi anqadha dhahrak,
Sesungguhnya belakang kamu wahai Muhammad berat, dan belakang umatmu itu berat. Berat dengan apa? Sebahagian para ulama menyebut dengan tanggungan, makna dengan mehnah, dengan ujian, dengan fitnah yang dihadapi. Sebahagian ulama yang lain menyebut yang berat di belakang kamu itu wizrah, dosa yang kamu lakukan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ayat yang keempat, wa rafa'na laka zikrak, dan kami tinggikan sebutan nama bagimu wahai Muhammad. Wa rafa'na laka zikrak, kami angkatkan martabat namamu sehingga nama Muhammad itu disebut-sebut. Sedangkan tuan-tuan, Muhammad lahir daripada lembah Arab, daripada lembah Jaziratul Arab, kawasan negara Arab tu, kawasan Makkah yang dikenali dengan Makkah, kawasan lembah tu tuan-tuan. Ketika Nabi SAW lahir dan dia mengisytiharkan tentang pengutusan dia sebagai Rasul, risalatu Muhammad, dan risalah seorang Muhammad. Ketika mana dia sebut kepada kaum dia, inni nadhirun ilaikum, aku datang sebagai pemberi khabar gembira dan juga sebagai pemberi khabar cerita kepada kamu. Inni Rasulullah ilaikum, aku adalah Rasulullah kepada kamu. Ketika itu disebut, siapa ikut Muhammad? Yang ikut Muhammad, ada ahli sejarah yang menyebut tuan-tuan, sampai ketika saat kemasukan Umar Al-Khattab ke dalam agama Islam, baru ada 83 orang pengikut Nabi SAW. Baru ada 83 orang pengikut Nabi. Tuan-tuan balik lagi, tuan-tuan belik buku sejarah, tuan-tuan akan jumpa nama-nama yang masuk Islam pada waktu itu adalah Bilal bin Rabah, Zaid bin Harithah, Salman Zaid bin Harithah, tuan-tuan akan jumpa Suhaib Ar-Rumi, tuan-tuan akan jumpa nama-nama ni. Nama-nama besar hanya ada Uthman bin Affan, Abu Talha, Abu Bakar As-Siddiq. Nama-nama besar yang kaya, yang hidup mereka itu hebat, yang mereka dipandang dalam masyarakat mereka tak ada apa-apa. Kebanyakannya adalah golongan hina. Golongan yang pada pandangan masyarakat pada waktu itu menganggap mereka itu adalah golongan hina. Tetapi Allah Ta'ala bagi jaminan. Ni waktu Nabi Muhammad. Waktu ni Nabi Muhammad duduk dalam keadaan cukup bawah. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad, wa rafa'na laka zikrak, wahai Muhammad, namamu sentiasa akan menjadi ummatul zakirah li rabbiha, ummatul mansurah, liannaha ummatul mawsulatun billah, wa ammal ummat ila akhir. Disebut oleh Syed Qutb, dia kata, wahai Muhammad, kamu jangan takut, kerana kamu akan memimpin satu umat yang zakirah, umat yang sentiasa mengingati Allah, menyebabkan mereka sentiasa mengingati kamu. Kamu sekali-kali tidak akan dilupa oleh umat. Ketika bila? Ketika Nabi SAW pengikut dia 83 orang. Kita pernah sikit, kita kata 100 orang. Ketika dia adalah golongan yang cukup, minority. Minority itu pula tuan-tuan, yang ikut Nabi bukan sekadar minority, yang mengikut Nabi itu pula golongan lemah, golongan hamba sahaya. Allah Ta'ala kata apa kat Nabi? Wa rafa'na laka zikrak, wahai Muhammad, namamu akan disebut-sebut. Namamu akan terus menjadi harum. Namamu akan jadi ikutan sampai akhir zaman. Apa yang berlaku hari ini tuan-tuan? Tuan-tuan tengok. 1400 tahun orang tetap menyebut tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian orang cuba nak gambar buruk kepada Nabi. Sampai hari ini orang tak boleh menggambar buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan setiap perkara yang mereka cuba gambarkan huduh kepada Nabi, kita punya hujah untuk jawab kepada mereka. Islam adalah agama yang didirikan di atas dasar hujah. Hujah. Hatu burhanakum. Hujah yang sampai ke tahap burhan. Apa burhan ni tuan-tuan? Hujah yang bila kita lontar dia, tak boleh jawab balik lah. Itu dia panggil hujah yang sampai ke tahap burhan. Cukup jelas. Itu burhan. Kalau setakat hujah yang kita boleh jawab balik tuan-tuan, hak tu dia tak panggil hujah lagi. Dia tak panggil burhan. Dia duduk dalam keadaan hujah. Siapa-siapa boleh cari hujah? Harga tak naik. Cuma penyelarasan harga. Orang boleh. Tapi kita masih boleh jawab. Betul tak tuan-tuan? Penyelarasan harga. Tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, ada kawan-kawan dah beritahu kata, bulan Oktober sekali lagi akan diisytiharkan penyelarasan harga sebanyak 10 sen untuk minyak. Saya mencadangkan kepada pihak kerajaan untuk menaik sehingga RM4.70. Sebab kita tengok-tengok, walau bagaimanapun, harga minyak kita adalah yang terendah di Asia. Di ASEAN. Jadi supaya kita nampak negara maju sikit, harga minyak kita ialah sepatutnya RM4.70.
Saya tanya kawan-kawan, mereka kata mereka tak setuju. Sepatutnya RM5 tak kurang. Atau ikut jugalah. Jadi kita bagi peluang seluas-luasnya kepada kerajaan untuk melakukan penyelarasan harga. Saya minum teh di satu kedai Lostang. Kedai wok. Orang Indonesia ada buat roti canai. Minta ready naik harga. Saya tanya pasal apa? Pasal apa naik sampai RM20 ni? Dia kata